Okey. Guys, dalam masa beberapa hari ni, tiba-tiba ada pertanyaan tau, bertalu-talu, ada yang up dekat social media dia orang, termasuklah daripada dalam tim Walabot, yang bertanya, ke mana Fahmi Reza, pang tua ni menghilang? Perasan tak? Fahmi Reza, pang tua ni, dah lama tak ada, dalam 2 bulan adalah. Tiba-tiba dia gaib, dia hilang. Jadi benda ni orang tanya-tanya lah, Fahmi Reza pergi mana? Jadi adalah saya tengok, ada orang kata Fahmi Reza ni lepas dia cuit Selatan, dia dapat warning, ada yang kata dia ni sekarang tengah sambung belajar, macam-macam lah kan. Tapi kalau tanya dengan saya lah, saya kenal Fahmi Reza ni dah lama. Dia memang ini modus operandi dia. Apabila blown, caw dulu. Ni. So dalam kes Fahmi Reza ni, bila sededahkan pasal dia ni orang non kunyit, dia memang orang Anwar Ibrahim. Kau cerita lah macam dia orang Anwar Ibrahim, kau boleh tengok. Kalau tanya soalan tadi pun kena block dengan TikTok dia pun semua. Jadi bila dia dah koyak, dia tak boleh nak menjawab. Sebab bila dia buat live, rakyat ni yang tahu dia ni baruan non, komen. Jadi dia dah tak boleh nak jawab dah. Kalau korang perasan, kalau kau tengok sebelum dia hilang ni, dia cuba menjawab bahawa dia bukan Anwar Ibrahim. Oh, kenapa tak cuit cerita Farhas? Nampak? Dia tak cuit. Farhas dia tak cuit. Albert T dia tak cuit. Azam Belen. Azam Belen dia cuit lah sebab arahan non kunyit. But dia tak kacau Farhas ni semua ni. Jadi dah blown, dah tahu dia ni baru Anwar Ibrahim. Jadi bila dia dah tak boleh nak jawab, modus operandi dia adalah hilang lah. Hilang lah sebab lagi banyak dia menjawab, lagi ramai orang akan tahu dia memang baru nampak kebodohan dia satu persatu. Datang lah tuyul. Habislah kena cedor dah ni. Tahu macam mana dia pakai toyol ni kan? Kita nak pakai toyol jugalah. Ada toyol guys dekat TikTok ni, ada toyol. Toyol ni dia akan block dia punya view. Dia shadowkan dia punya view ni. Sudah block lah. Kalau nampak lagi, tengok. Okay. Jadi Fahmi Reza ni, oleh kerana dia dah kantoi, dia kena hilang. Supaya orang lupa pasal dia. Lupa pasal dia, nanti dia akan comeback balik. Dia akan comeback balik. Jadi orang yang tak tahu ni, sebab dia gini kan, kita ni perjalanan kita ni, revolusi kita ni, korang semua daripada tak tahu, ambil tahu, sampai hari ni lah. Ada yang jadi ketagih, yang berjuang, macam Tiwalabot lah. But akan ada orang yang baru. Macam hari ni lah. Mungkin ada orang yang baru nak tengok live saya. Datanglah. Aduh. Dia dah block dah. Dah shadow dah. Guys, repost dan add to story di TikTok. Repost dan add to story. Boleh Bantu bantu repost dan add to story. So itulah Fahmi Reza. But nanti dia akan come back. Dia akan keluar lah. Bila? Nak menjelang pilihan raya. Kenapa nak menjelang pilihan raya? Itulah yang berlaku 2022 dulu. 2022 dulu macam tu lah. But nampak macam naratif dia ni bukan PKR, dia bukan PH. But dia akan main dengan naratif untuk mempermainkan kita ni. Supaya, betul lah. Contohnya sekarang lah. Dia akan main, bro, sekarang ni keadaan global apa semua ni, baik kekalkan kerajaan setiada lah. Supaya tak uara apa semua. Dia akan main naratif ni. Kalau undi PN pun sama je. Kalau kau tengok lah PAS lead sekarang apa benda je kan. Dia akan cerita benda ni lah. Tak ada pembangunan, tak ada apa. Ini modus operandi PKR. Sebab apa saya tahu? Sebab saya kenal dia lama dah. Jadi kalau ada yang bertanya mana Fahmi Reza pergi, dia sekarang ni dah kantoi, dia baru non, dia kena hilangkan diri buat sementara waktu. Nanti dia akan comeback untuk memperbodohkan lagi rakyat Malaysia ni, khususnya orang Melayu, khususnya budak-budak muda. Dapat? Clear? Itu persoalan untuk Fahmi Reza.